Ini dia Oppo A6 Pro 5G. Sesuai untuk para gamers yang suka lepaskan kemarahan pada phone. Seriously, phone ni memang padu disebabkan dia punya ketahanan dan waterproof. Nanti aku akan cerita, tapi sebelum tu jom kita unboxing. Aku suka dia punya kotak. Dia ada tekstur macam tu. Jom kita buka. Apa yang aku suka? Dia punya kapasiti bateri adalah 6500 mAh. Jadi kalau korang nak main game pada jangka masa yang lama, tak ada masalah. So kita letak tepi dulu dia punya device. Apa yang korang akan dapat? Dia punya charger. Support sehingga 80 watt. Dia bagi USB-A kepada USB-C. Selain daripada itu, dalam kotak dia ada bagi casing. Ini casing dia. Jadi korang dah tak perlu pergi kedai untuk cari casing. Dia dah standby untuk korang. So jom kita buka. Itu dia. So ini dia Oppo A6 Pro 5G. Yang ni adalah warna coral pink. Memang nice. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal Oppo A6 Pro 5G ni, korang boleh komen dekat bawah. Untuk next video, aku akan cerita dia punya full spec dan aku nak test dia punya performance. Dan kalau korang nak tahu, korang boleh komen apa saja aku akan cuba dalam next video. Sebab phone ni seriously, gaming padu, dia punya ketahanan pun padu. Kalau korang nak celup air, dia support IP69. Seriously, memang padu. Kalau korang minat, boleh dah bagi sekarang guys. Go!